Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua saya ucapkan. Jadi hari ini merupakan satu segmen yang diberi nama Rentak Ungkoma. Jadi korang nak tahu tak Rentak Ungkoma ni apa sebenarnya? Rentak Ungkoma ni merupakan inisiatif daripada MMK KUO sendirilah, iaitu kita akan buat podcast dengan penghuni KUO sendiri. Jadi kita akan menanyakan beberapa pandangan ataupun pendapat daripada penghuni KUO mengenai macam mana kehidupan dekat universiti tu sendiri. Jadi hari ini merupakan episod pertama untuk Rentak Ungkoma ataupun podcast KUO yang akan membawa tajuk mengenai culture shock bila dunia universiti ni tidak seperti apa yang kita fikirkan. Maknanya hari ni saya bawakan dua panel yang merupakan penghuni Kolej Ungkoma sendiri. Nampak handsome, tinggi, spek mata, hitam manis. Mereka merupakan orang kuat jugalah orang cakap dekat Kolej Ungkoma sendiri. Jadi untuk soalan pertama saya akan tanyakan kepada jemputan saya pada hari ini. Boleh tak saya nak awak berdua perkenalkan nama dan kos apa, semester apa? Boleh? Nama saya Muhammad Izzat Haikal bin Khairul Anwar. Boleh panggil Izzat, dari kos ISMP Pendidikan Islam dengan Kepujian dan sekarang berada di semester 7. Okey, nama saya pula Muhammad Nur Fakrullah Muizzuddin bin Abdul Rahim, merupakan semester 7 juga. Sama dengan dia, ISMP Pendidikan Islam dengan Kepujian, dan saya merupakan penghuni KUO. Okay, faham. Maknanya hari ni tak silap orang lah saya panggil untuk saya tanyakan mengenai tajuk culture shock tu sendiri. Sebab kita tahu kos pendidikan Islam ni lebih ke arah keagamaan, betul tak? Jadi kita nak dengar perspektif daripada seorang mahasiswa yang mengambil jurusan agama mengenai culture shock. Jadi saya lupa nak kenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Faris Shimam bin Abdul Razak ataupun lagi glamour dipanggil Mek-On lah. Daripada SMP Pendidikan Islam dengan Kepujian. Ni mereka berdua ni merupakan senior saya dan saya semester 5 tahun ketiga. Okey, baik. Abang Izzat dan Abang Fakrul, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya, di mana boleh tak saya nak tahu bagi pandangan abang berdua, bila first time abang dengar culture shock ni? Kalau saya sendiri, time sekolah dululah. Time sekolah lah. Sekolah dulu. Sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Kalau Abang Fakrul pula? Kalau saya pun sama juga. Selalunya saya akan biasa dengar waktu sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Biasanya ustazah lah akan cakap benda ni, ataupun ustaz-ustaz. Okey. Jadi untuk soalan tambahan mengenai sebab Abang Fakrul dengan Abang Izzat kata dengar time sekolah menengah, boleh tak bagi tahu sikit apa yang korang berdua faham mengenai culture shock tu sendiri? Kalau saya, kalau yang biasa kita direct translate lah kan, culture shock ni kan kejutan budaya. Tapi kalau macam yang tu yang kalau kita boleh faham direct translate lah. Tapi kalau macam time sekolah-sekolah dulu, biasa cikgu akan cakap, nanti masuk uni barulah tahu dunia sebenar macam mana. Faham? So jadi macam kalau saya, apa yang saya faham culture shock ni macam suatu benda yang kau tak pernah buat, tapi bila masuk U tu tiba-tiba kau buat benda tu. Macam tu lah. Maknanya dulu macam orang cakap sebelum Time dekat masuk kampung tak buat, tapi bila masuk U tu macam kau buat benda ni. maknanya sebelum masuk uni ni macam terjaga lah. Time sekolah tu terjaga, tapi bila dah berjauhan ni ikut kita lah nak buat apa. Faham. Kalau macam saya pula, saya punya pemahaman bukan kepada saya lah. Maksud saya macam, saya faham kepada sekeliling saya. Maksudnya, perbuatan atau aktiviti yang kita tak pernah tengok. Waktu dekat kampung ataupun dekat sekolah, tiba masuk uni, perbuatan tu ada yang kita macam first time tengok. Jadi, yang itulah yang saya faham. Kalau dari perspektif Fakrul pula, lebih ke arah benda sekeliling. Sekeliling itu. Maknanya kalau contoh kat sekolah dulu, keep on baca mak surat ke apa, tapi tiba-tiba kat sini lebih ke arah lara semua tu. Betul? Okay, faham? Okay. Fakrul dengan Izzat, kita akan teruskan dengan soalan selanjutnya. Boleh tak ceritakan sedikit pengalaman ataupun momen ataupun experience korang sendiri bila dekat uni ni mengenai culture shock? Kalau saya,
setengah orang macam tak anggap benda tu sebagai culture shock, tapi kalau dekat TikTok ke dekat mana-mana dia akan anggap benda tu macam culture shock jugalah. Dia lebih kepada perangai orang tu sendiri. So macam saya sendiri, pengalaman saya time form 6 ke dulu macam tak pernah berjumpa orang perangai macam ni. Tapi bila masuk U tu macam-macam perangai ada. Ada yang nak attention, ada yang jenis yang mengarah-mengarah orang. Kadang contoh macam attention ni macam kalau dulu macam kita layan je kan attention dia kan, tapi makin lama makin macam rasa annoying, kita buat tak tahu je. Macam tu. Kalau macam yang jenis mengarah-mengarah ni macam tak salah. Memanglah kalau orang minta tolong memanglah kita tolong je. Cuma kadang-kadang macam yang dia punya menyuruh tu macam yang benda tu dia boleh je buat sendiri. Tapi tiba-tiba dia suruh kita. Contoh macam dia ada kawan, contohlah kawan dia ni A. Dia suruh kita call kawan A, bagi tahu yang apa yang dia nak. Sedangkan dia boleh je call sendiri untuk bagi tahu benda tu. Tu contoh dia. So macam itu je lah rasanya yang saya punya culture shock yang kat sini lah. Itu culture shock paling berat lah Izzat pernah rasa dekat sini. Dia macam yang ada juga manusia perangai macam ni. Perangai macam tut lah tu. Perangai yang tut. Geram dia. Macam tu lah. Dia kata macam geramnya dia ni. Macam tu. Okay. Kalau macam dari perspektif Fakrul pula? Kalau saya punya culture shock ni culture shock yang positif lah orang cakap. Positif lah. Saya macam culture shock dengan lorat mungkin. Kepelbagaian budaya dekat UPSI kan ada dari negeri Kelantan, negeri Sabah, Sarawak kan. Jadi saya punya, bila kita dekat satu negeri ni, sekolah kita dekat negeri tu je kan. Jadi kita tak banyak dengar lorat sangat kan. Jadi bila datang sini, banyak dengar bunyi lorat. Kita rasa macam, wow, first time impressed dengan lorat orang Kelantan, Sabah, Sarawak yang jarang kita dengar sebenarnya. Lepas tu, bila dah rapat dengan diorang ni, jadi kita pernah macam dah terbelajar. Dan kadang-kadang sembangan diorang pun macam cakap bahasa Kelantan, lorat Kelantan, cakap lorat Sabah. Jadi macam tu je lah saya punya culture shock lah, maknanya dari segi logat lah. Betul lah macam saudara Fakrul cakap tadi, dia banyak logat lah dekat uni ni. Jadi kita ni tak boleh memilih circle sangat lah. Tak boleh nak memilih dalam berkawan. Sebab time ni lah baru kita nak experience betul-betul benda tu. Kat mana lagi kita nak dapat, betul tak benda tu? Selain dekat U, nanti dah kerja masing-masing dengan kehidupan masing-masing, betul tak? Tadi saya dengar daripada pihak abang berdua mengenai culture shock yang saya rasa macam kurang best lah. Dia macam terlampau umum, macam terlampau ke arah positif, terlampau ke arah benda tak ada macam nak cakap tak shock lah, orang kata tak shock. Boleh tak saya nak tahu mengenai culture shock yang daripada side negatif, daripada side yang abang rasa macam, aku first time tengok kat sini? Biasa kalau dekat uni, biasa kalau yang paling culture shock adalah budaya couple lah biasanya. Biasa yang orang akan sebut lah budaya couple. So macam kalau saya sendiri, saya tak nak ulas yang diorang couple makan sama-sama ke, tak nak ulas lebih detail yang tu kan. Cuma maknanya macam yang culture shock yang untuk version couple ni macam saya sendiri terkejut macam yang sampai tahap yang ada yang berpegang tangan. Macam dulu pernah sekali tu yang dekat kafe tu ada yang perempuan tu dia sandar dekat bahu lelaki. So dia macam tempat umum kan. So macam ada juga punya yang macam ni, beraninya dia orang buat macam ni kan. Kita macam saya just macam terfikir beraninya dia orang buat macam ni. Yang makan berdua tu saya tak nak ulas lebih layan tu kan. Semua jadi yang macam kita macam terfikir macam dia berpegang tangan macam tu je. Yang contoh macam duduk dekat kawasan yang gelap macam tu je, sandar-sandar bau macam tu je. So, kalau yang kafe yang saya pernah tengok tu macam yang time orang tengah makan-makan. Maknanya dia bersandar. Macam sampai tak bersandar tu macam 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 terkejut lah juga. Sebab macam kita tak pernah, sebab macam saya sendiri pun background saya sekolah menengah pun form 1 sampai form 5 memang sekolah semua lelaki. Yang time masuk form 6 tu baru yang ada campur. So jadi macam sendiri pun macam tak pernah nampak yang sampai tahap yang sandar-sandar apa semua tu lah. Kalau Fakrul pula? Kalau saya mungkin dia berkaitan cinta juga. Tapi dia cinta antara Muslim dengan non-Muslim. First time lah bagi saya tengok. Dan saya dengar kisah tentang cinta non-Muslim dengan Muslim. Mungkin sebab saya sekolah agama. Jadi benda tu jarang lah berlaku kat kita, betul? Betul. Jadi saya rasa macam walaupun benda tu non-Muslim dengan Muslim, dia orang bersentuh-sentuh, memanglah ada non-Muslim. Tapi yang Muslim tu macam mana pula? Kalau yang non-Muslim saja
tak apalah kita nak kata kan. Itu antara diorang. Tapi ni Muslim dengan non-Muslim. Tetaplah kena jaga walaupun perempuan tu atau lelaki tu non-Muslim kan tu. Jadi itu saya rasa yang culture shock berat lah bagi saya. Culture shock paling berat lah. Betul lah. Macam Izzat dengan Fakrul kata tadi, dari sudut percintaan. Yelah, kalau dulu time contoh lah, saya sekolah agama dulu, dia ada je bercinta-bercinta ni. Tapi orang kata bercinta style ustaz-ustazah. Orang kata style ustaz-ustazah yang Habibi macam tu lah kan. Dia macam, dia menjaga dalam masa yang sama kan. Tapi dia bercinta macam orang kata macam baik tak payah macam tu kan. Tapi kalau masuk EU ni, dia lagi nampak lah macam mana dunia ni. Maknanya sebab dulu kita hanya terpompong dalam sekolah agama ataupun sekolah lelaki saja. Bila kita masuk EU ni, kita nampak yang benda tu, apa yang ustazah kita kata dulu tu sebenarnya berlaku dekat EU ni. Betul tak? Okay, Izzat, Fakrul, kita akan ke next question. Orang kata next question. So, saya nak tanya, berdasarkan korang punya culture shock yang korang ceritakan tadi, macam mana korang boleh sesuaikan diri dengan environment macam tu? Dengan, kalau boleh saya nak korang bagi nasihat sikit lah. Sebab kita pun tahu kita opsi ni baru ambil intake baruan yang dekat 5,000 orang. Jadi kebanyakan mereka daripada kampung, ada yang daripada kampung. Jadi macam apa nasihat korang nak hadap culture shock dekat EU ni? Kalau macam saya, contoh macam saya bagi tadi kan yang perangai orang kan. Kalau macam saya, kalau macam ada yang perangai macam tu, kita buat tak tahu je. Macam jangan layan sangat. Macam contoh macam yang pengalaman saya yang macam ni nak ambil attention semua kan. Macam bila kita buat tak tahu sangat kan, so jadi dia kurang. Dia makin lama makin berkurang cara dia nak minta attention kita tu. Kalau dari saya macam tu je lah. Kalau nasihat tu, kena kita kalau yang student yang baru masuk ni, pandai sesuaikan diri. So kalau macam yang ada yang jenis yang perangai masalah macam ni macam tu, jangan ikut. Tu je, abaikan je. Buat tak tahu je, jangan ikut lah. Sebab kalau kita ikut nanti takut makin lama kita yang makin berubah. Ikut dia. Macam tu. Kalau saya pula lah, sebenarnya saya blend in dengan culture shock yang saya kata tadi tu kan. Mungkin kalau kawan saya lah yang alami benda tu, mungkin saya boleh tegur dia yang bercinta dengan antara non-Muslim atau Muslim tu. Cakap lah, boleh deep talk dengan dia, cakap dengan dia baik-baik. Macam kau yakin ke kau boleh convertkan dia contoh. Contoh cakap macam tu kan, untuk kalau kau tak yakin, kenapa kau nak couple dengan dia, betul? Sebab kita tahu Muslim kalau nak kahwin dengan orang Muslim dengan Muslim juga, betul? Jadi kita bagi nasihat juga kat dia, macam mana cara-cara dia. Lepas tu kalau saya nak bagi nasihat dekat pelajar intake baru-baru ni, yang baru ambil ni, mungkin saya boleh cakap korang kena pandai jaga diri, kena pandai jaga batas lah. Yang paling utama kali kena ingat mak ayah kita. Sebab apa? Sebab kita buat dekat sini, mak ayah kita tak tahu kan. Macam mana perasaan dia orang kalau dia orang tahu, betul? Jadi saya rasa itulah yang paling utama sekali. Saya rasa macam terkesan lah dengan tersentuh sikit lah dengan kata-kata Izzat dengan Fakrul tadi. Betul lah. Macam Fakrul kata tadi, apa yang kita nak buat kat sini, kita kena ingat mak ayah kita. Sebab bukan senang. Ramai yang nak masuk EU ni, betul tak? Jadi macam mana kita nak handle the situation tu sendiri? Sebab kita nak tak boleh elak. Sebab ini adalah lumrah kehidupan. Betul tak? Macam tu kehidupan dekat dunia ni. Dan terima kasih atas nasihat. Bukan saja kepada orang lain. Saya selaku yang tanya korang ni pun macam tersentuh, macam terkesan, macam menong jauh. Macam betul juga apa yang korang cakap kan. Jadi terima kasih sebab datang hari ni. Sanggup luangkan masa sebab tahu semester 7 tahun depan dah LM kan. Tahun depan dah LM. Jadi saya doakan korang berdua berjaya jadi ustaz. Supaya diposting ke Sabah Sarawak. Jangan tu. Supaya diposting Sabah Sarawak dan berjayalah dengan apa yang korang cuba kecapi. Dan untuk penonton di luar sana, jumpa lagi di next episode Rentak Ongko Omar bersama penghuni KUO yang lain. Yang ni kami dah tak nak pakai. Kami akan cari orang lain. Ini akan dibuang. Jadi stay tune untuk the next episode. Bye. Tengok kamera. Bye. Bye.